Jinak-jinak merpati. Zara suka duduk di bangku taman. Setiap pagi, dia akan menabur bijirin untuk burung-burung merpati. Dia senyum kepada sesiapa sahaja yang lalu lalang. Semua orang suka melihat Zara kerana dia peramah. Suatu hari, Hakim ternampak Zara. Hakim dan kawan-kawannya sedang bermain bola di padang. "Zara, mahukah awak bermain bersama kami?" seru Hakim sambil melambai. Zara melambai kembali dengan gembira. "Terima kasih, Hakim. Tetapi hari ini saya mahu habiskan membaca buku ini dahulu." Dia memegang bukunya erat-erat. Hakim menggaru kepala. Zara memang selalu mesra, tetapi dia jarang mahu menyertai aktiviti mereka. Dia sentiasa sopan, namun suka untuk mengajaknya bermain dalam kumpulan. Zara kemudian berjalan pulang sendirian, masih tersenyum dan melambai selamat tinggal kepada Hakim dari jauh. Dia sungguh menyenangkan, tetapi tetap suka bersendirian. Tahukah adik, sikap Zara yang mesra tetapi suka didekati ini ada peribahasanya. Simpulan bahasa itu ialah jinak-jinak merpati. Maksudnya, orang yang lembut tetapi suka didekati. Ayat contoh, gadis bertudung merah itu jinak-jinak merpati, walaupun dia peramah tetapi suka dipikat oleh pemuda-pemuda di kampungnya.